Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini saya ingin membentangkan subjek GPPT 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Seterusnya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Syahira binti Nuriza, ambilan 2024-2029. Baiklah, apa yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, hubung haid 11 anjakan yang terkandung di dalam PPPM dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid serta hala tuju pendidikan negara dalam pembentukan guru yang berkualiti. Baiklah, yang pertama saya akan bentangkan tentang PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu menyesuaikan diri dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari 2013 hingga 2025. Seterusnya, PPPM telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Perkara ini untuk melihat prestasi pendidikan negara. Seterusnya, pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa. Yang terakhir, berfokuskan pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari segi tiga gelombang. Yang gelombang pertama ni dari tahun 2013 hingga 2015. Apa yang terkandung dalam gelombang pertama ini memberi penekanan kepada kemahiran teras, memberikan tumpuan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran, memberikan tumpuan kepada literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi, menerusi program pemulihan dan intensif. Jadi gelombang kedua pula iaitu pada tahun 2016 hingga 2020 yang dilakukan pada ketika itu ialah perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan kepada semua intensif. Seterusnya, pergerakan ke semua 410,000 dan guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Seterusnya, menyemak semula kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Baiklah, gelombang yang ketiga pula, gelombang terakhir iaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada gelombang ini, dia memberi fokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan, di mana guru besar menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Seterusnya, meningkatkan peluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Seterusnya, usaha yang dilakukan untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan pendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama, seterusnya kita pergi terlebih dahulu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Kita terbahagi kepada 5 iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Bagi akses ni di mana 100% enrollment itu merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Seterusnya kita pergi kepada kualiti, di mana kualiti ni negara berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti IMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Seterusnya kita ada equity. Apa itu equity? 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar dan luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020 juga. Seterusnya kita ada perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang terakhir kita ada kecekapan iaitu sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Seterusnya kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama kita ada pengetahuan, kemahiran bahasa, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian,
kemahiran memimpin, dan akhir sekali identiti nasional. Ini kita boleh meningkatkan sistem pendidikan di negara kita. Makan lebih banyak ikan untuk jadi lebih bijak. Pembedahan otak. Muat turun pembelajaran daripada internet. Cuba fikirkan idea yang lebih praktikal seperti guru terbaik di sekolah, menghargai kepelbagaian, meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pemikiran kreatif, pelibatan ibu bapa dan komuniti, berita baik. Semua idea ini sudah pun digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan bertambah baik. 1950, enrolment sekolah rendah 40%. Sekarang kita sudah mencapai kadar enrolment sejagat. Pelaburan tinggi telah dibelanjakan untuk pendidikan. Namun, untuk menjadi negara maju 2020 nanti, transformasi pendidikan perlu untuk mentransformasi negara. Untuk julung kali ini, semua rakyat Malaysia bersatu hati untuk sama-sama menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Terdapat 5 aspirasi untuk meletakkan Malaysia di kalangan negara 1/3 teratas pendidikan terbaik di dunia dalam masa 15 tahun. Dengan pelan tindakan yang jelas bagaimana kita boleh mencapai hasrat tersebut, kita perlu mengubah cara bekerja melalui 11 anjakan penting. Pelan ini memberi faedah kepada semua pihak. Profesion keguruan, profesion pilihan dengan sokongan dan pembangunan profesional berterusan. Pemimpin sekolah, lebih peluang dan sumber membuat keputusan bagi menjadi pemimpin instruksional lebih baik. Ibu bapa dan komuniti menjadi rakan pembelajaran anak-anak. Pegawai kementerian menjadi pemimpin perubahan berfokus kepada memberi sokongan kepada sekolah. Kita perlu raikan kepelbagaian dan menyokong sistem persekolahan sedia ada kerana kepelbagaian budaya dan bahasa merupakan asas pembentukan negara. Paling penting, 6 aspirasi murid. Murid kita akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kita sudah pun membangunkan laluan untuk murid pintar cerdas dan memberikan sokongan pemulihan kepada yang memerlukan. Fokus diberikan kepada pendidikan khas, pendidikan vokasional dan teknikal, sukan dan kesenian. Setiap murid pasti boleh dan akan berjaya. Sama-samalah kita membantu anak-anak kita mencapai impian mereka, tidak kira apakah impian itu. Maklumat lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hubung kait 11 anjakan yang terkandung di dalam PPPM dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dan aspirasi pendidikan murid serta hala tuju pendidikan negara dalam pembentukan guru yang berkualiti. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada anjakan pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Apakah hubung kaitnya yang boleh diperkatakan dengan aspirasi pendidikan negara? Melalui aspirasi pendidikan negara, sistem pendidikan ini perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa supaya kelak pendidikan negara boleh setanding dengan negara-negara yang lain. Seterusnya, apakah hubung kait dia dengan aspirasi pendidikan murid? Sistem pendidikan yang menekankan pendekatan pembelajaran abad ke-21 berupaya meningkatkan motivasi dan daya pemikiran murid. Baiklah, kedua-dua aspirasi ini boleh membentuk dan mewujudkan hala tuju pendidikan negara dalam pembentukan guru berkualiti, iaitu pendidikan negara ini dia mampu berada pada standard antarabangsa dengan adanya guru berkualiti dan mampu menjadi tujuan dalam pelaksanaan agenda ini. Jika agenda ini mampu diwujudkan dan dihasilkan, maka guru itu dapatlah digelaskan sebagai guru yang berkualiti. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada anjakan kedua, iaitu memastikan setiap murid ni dia menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Apa hubung kaitnya dengan aspirasi pendidikan negara? Tumpuan bukan hanya kepada kepentingan memperoleh ilmu, pengetahuan, malah boleh menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Apabila kita belajar subjek yang selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris iaitu bahasa tambahan, kita boleh menggunakan bidang kita untuk berfikiran kerana bahasa itu kita tidak guna dalam bahasa harian kita. Seterusnya, aspirasi pendidikan murid. Dengan kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya, berpeluang mempelajari bahasa tambahan untuk memberi
memberikan kelebihan daya saing. Di sini kita dapat lihat bahawa bila kita belajar bahasa selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kita juga dapat menambah ilmu dalam diri kita supaya kita dapat berkomunikasi dengan bangsa-bangsa yang lain mengikut bahasa yang digunakan oleh mereka. Jadi, guru yang berkualiti mampu mewujudkan kecemerlangan akademik seiring dengan pembangunan insan. Seterusnya, kita pergi kepada anjakan ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Apa yang boleh saya hubung kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara? Sekolah merupakan tempat terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Seperti semua yang sedia maklum dan mengetahui bahawa negara kita mempunyai pelbagai jenis bangsa dan kaum. Jadi, di sekolahlah tempat untuk guru memupuk murid-murid supaya mengamalkan nilai yang perlu dilaksanakan dalam hidup mereka supaya dapat menimbulkan masyarakat yang harmoni. Seterusnya, aspirasi pendidikan murid mengadakan nilai etika dan kerohanian untuk menjadikan ilmu ni dan kemahiran digunakan dengan cara yang betul dan membentuk individu menjadi lebih manusiawi. Jadi apabila guru yang berkualiti ni dapat mendidik murid supaya dapat mengamalkan nilai-nilai dalam diri mereka, dia akan memberi impak di mana dia dapat mewujudkan murid yang yang lebih manusiawi dan mengamalkan nilai-nilai yang telah diajarkan tadi. Jadi berdasarkan pengajaran yang telah nilai-nilai yang telah guru itu ajar kepada murid, guru yang berkualiti ini dia mampu membangunkan modal insan yang seimbang dengan gabungan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni, menggunakan ilmu dengan bertanggungjawab, beretika dan mempunyai jati diri yang tinggi. Di sini dilihat bahawa murid itu bukan semata-mata mempunyai ilmu sahaja, malah mempunyai nilai yang tinggi dalam diri mereka. Seterusnya kita pergi kepada anjakan keempat, iaitu mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Apa hubung kait dia dengan aspirasi pendidikan negara? Sistem pendidikan juga ni dia telah menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik. Sebagai contoh, kita pergi ke sekolah college vocational. Seterusnya, aspirasi pendidikan murid. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Seterusnya, hala tuju pendidikan negara dalam pembentukan guru berkualiti. Guru yang berkualiti ni dia mempunyai tulisan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid ni dia belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Seterusnya, kita pergi kepada anjakan kelima, iaitu memastikan kepimpinan ni dia berprestasi tinggi yang ditempatkan di setiap sekolah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan tu seperti guru besar. Seterusnya, apa yang hubung kait dia dengan aspirasi pendidikan negara? Mencapai kualiti yang tinggi serta dapat memastikan kualiti pendidikan negara kita ni setanding dengan negara-negara yang maju dengan adanya mereka di mana dia telah merancang pelan-pelan yang merancang strategi yang boleh dilaksanakan di sekolah mereka. Seterusnya, aspirasi pendidikan murid. Murid yang berdaya tahan adalah menjadi aspirasi setiap pendidikan agar mereka mampu membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Rintangan ini seperti nanti mereka boleh menghadapi menembusi di peringkat global. Kerana mereka ni dia telah mempunyai sikap berdaya tahan dalam diri mereka. Seterusnya, hubung kait dengan pembentukan guru yang berkualiti ni, guru yang berkualiti ni dia memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan berbagai aspek pendidikan, berpemikiran tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Seperti yang saya katakan tadi, apabila pemimpin di sekolah itu sendiri dapat menjalankan strategi yang baik, dia juga dapat mewujudkan guru ni supaya dia dapat memastikan keberhasilan sekolah itu sendiri dan kemenjadian murid. Seterusnya, kita pergi kepada anjakan 6, iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Apa yang boleh saya kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara? Berdaya saing bagi membantu mengekalkan pertumbuhan dan kesejahteraan sesebuah negara melalui
melalui fungsinya adanya JPN dan PPD ni. Jadi yang boleh saya katakan kepada hala tuju kepada pembentukan guru yang berkualiti ni, guru yang berkualiti ni dia lebih bersedia tau untuk memberikan pengajaran yang lebih berkesan, membimbing murid ke arah kecemerlangan akademik, bukan akademik sahaja, malah sahsiah, dan pastikan setiap murid tu dapat pendidikan yang sesuai mengikut keperluan mereka, mengikut apa yang mereka perlu dalam bidang pendidikan ni. Jadi seterusnya kita pergi kepada anjakan ketujuh, iaitu memanfaatkan TMK bagi apa itu TMK? Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi hubung kait teknologi maklumat komunikasi ni dengan aspirasi pendidikan negara, dia dapat menitik beratkan pemahaman dan penerapan budaya celik komputer dalam pendidikan, khususnya kepada guru, sama ada di peringkat sekolah, prasekolah tinggi ke peringkat sekolah menengah. Di sini kalau semua perasan, di sekolah guru-guru dia telah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pembelajaran mereka, seperti mereka menggunakan aplikasi macam YouTube, video-video yang di mana dia dapat menjadikan itu sebagai bahan untuk membantu mengajar mereka, seperti menunjukkan murid-murid itu video. Video itu dapat dipancarkan melalui adanya teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, hubung kait aspirasi pendidikan murid pula memperoleh ilmu kemahiran digital selain daripada ilmu akademik ke arah membentuk ekonomi moden. Jadi apabila kita ingin kini ekonomi moden dapat dibentuk bukan sahaja dari segi ilmu pengetahuan kita, tapi ilmu digital juga, kerana sekarang semua terdedah dengan atas talian. Jadi apabila cikgu mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran mereka, jadi murid ini sedikit sebanyak dapat tahu, dapat memperoleh ilmu kemahiran digital yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi guru yang berkualiti ni, berdasarkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini, guru yang berkualiti dia faham isu-isu masyarakat setempat ni dan global, serta dia ni bertanggungjawab dalam pembentukan budaya digital yang berkembang, dan dia juga dapat menunjukkan kelakuan yang baik serta beretika dalam profesional. Seperti dia menggunakan TMK tu dalam pendidikan dia menggunakan secara berhemah. Seterusnya kita pergi kepada anjakan ke-8, iaitu mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Jadi melalui anjakan ke-8 ini, kita dapat menghubungkaitkannya dengan aspirasi pendidikan negara, seperti meningkatkan kecekapan mentadbir dan mengurus pendidikan. Seterusnya, hubung kait dalam aspirasi pendidikan murid, dia dapat mengakses pendidikan yang lebih berkualiti dan meningkatkan prestasi pendidikan itu juga. Seterusnya, kita pergi kepada hal tujuh pendidikan negara dalam pembentukan guru berkualiti. Guru yang berkualiti ni, dia dapat menerima sokongan yang lebih baik dan peluang pembangunan profesional yang lebih meluas melalui peningkatan kecekapan pentadbiran dan pengurusan pendidikan itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada anjakan ke-9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Apa yang boleh saya kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara ni melalui anjakan ke-9 ni, dia dapat memperkukuh perpaduan negara. Negara kita hidup dalam keadaan aman dan bersatu padu dan memegang semangat perpaduan, kerana negara kita mempunyai pelbagai jenis bangsa dan kaum. Jadi program kemasyarakatan dan pelibatan ibu bapa ni, dia dapat bantu kita meningkatkan keberhasilan murid secara signifikan tanpa mengambil kira latar belakang sosioekonomi. Seterusnya, kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan murid, iaitu etika dan kerohanian. Jadi pelibatan ibu bapa dan komuniti ni, dia dapat membentuk sasian murid ke arah yang lebih baik. Bila guru-guru ni juga dapat bekerjasama dengan ibu bapa, sektor swasta dan komuniti yang lain, dia dapat menjadi contoh teladan kepada murid untuk menerapkan etika-etika dan kerohanian bersama sesama masyarakat. Jadi guru yang berkualiti ni, dia merupakan guru di mana dia berjaya melibatkan semua pihak yang penting dalam mewujudkan ekosistem pembelajaran yang memperkukuh pengajaran ilmu, kemahiran dan nilai yang diajar kepada murid di sekolah.
Jadi pengajaran yang disampaikan ni seimbang. Adalah ilmu, adalah nilai yang perlu mereka terapkan dalam hidup mereka. Seterusnya kita pergi kepada anjakan 10, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Jadi kementerian kita ni telah mengeluarkan kos-kos yang tinggi dalam sistem pendidikan juga. Jadi keberhasilan murid ni dia merupakan indikator kepada pencekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan ni dia menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, kerajaan ni juga dia telah mengeluarkan peruntukan perbelanjaan pendidikan ni yang tinggi untuk murid-murid yang belajar di negara ini, untuk memastikan murid itu dapatlah pendidikan tu yang lebih bagus dan menunjukkan prestasinya yang tinggi dan mampu berjaya saing di peringkat global. Seterusnya, dana yang digunakan itu untuk memperuntukkan latihan guru bahasa. Guru bahasa juga kadang-kadang ni kan ada bengkel-bengkel. Jadi kerajaan juga bagi peruntukan untuk melatih guru-guru tersebut. Jadi guru yang berkualiti ni dia berupaya untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Guru yang berkualiti ni dia kena pastikan perkara-perkara ini tercapai. Sebab apa? Sebab kerana kerajaan telah mengeluarkan peruntukan kepada kita. Jadi sememangnya kita kena pastikan semua matlamat dan objektif ni dapat dicapai. Akhir sekali kita pergi kepada anjakan 11, iaitu meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab awam secara langsung. Jadi di sini apa yang boleh saya kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, sistem pendidikan ni dia terus kekal komited untuk membangunkan murid secara menyeluruh. Dalam aspirasi pendidikan murid pula, pengetahuan yang diperoleh oleh murid itu dapat diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Seterusnya kita ada pergi kepada hala 7 pendidikan. Guru yang berkualiti ini dia dapat menikmati perkembangan profesional yang lebih memuaskan, laluan kerjaya yang lebih baik dan proses penilaian yang tulus dan adil serta berkait terus dengan keupayaan prestasi yang relevan. Jadi sebagai kesimpulan daripada pembentangan saya pada hari ini, kualiti guru ni dia merupakan perkara dan aspek penting dalam pendidikan untuk menjadi ukuran dalam diri seorang guru. Jadi apabila guru yang berkualiti dapat hasilkan pembelajaran yang dapat menarik minat murid itu sendiri untuk belajar. Guru yang berkualiti ni dia kena sentiasa amalkan etika dalam diri mereka untuk melaksanakan pekerjaan tu, supaya pekerjaan tu menjadi tulus dan dapat dilaksanakan dengan baiklah. Jadi tugas mereka ni dia bukan sahaja untuk tugas guru ni dia tidak dia bukan untuk mendidik dan mengajar sahaja tapi dia menunjukkan dia perlu menjadi inspirasi kepada murid, perlu memberi contoh yang baik kepada murid untuk membimbing dan membentuk murid-murid tu menjadi individu yang berilmu, berakhlak serta mampu berjaya saing di peringkat global. Jadi dapat melahirkan murid tu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dia, dari segi rohani dia dan sebagainya. Jadi tambahan lagi, mereka juga ni, guru ni juga dia berperanan penting dalam pembangunan insan yang cemerlang untuk masa depan negara juga. Ada soalan? Saya ada soalan. Bagaimanakah anda memastikan pendekatan pengajaran anda relevan dan berkesan? Sebagai seorang guru, untuk memastikan pengajaran kita ni relevan dan berkesan, pada akhir waktu pengajaran di kelas itu, kita boleh menyuruh mereka membuat refleksi apa yang dapat mereka pelajari daripada pengajaran yang telah kita sampaikan. Soalan kedua, merujuk kepada anjakan yang ketujuh tu kan, dia kata memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Okay, sebagai seorang guru yang berkualiti, bagaimana anda menangani isu kekurangan kemudahan teknologi bagi menjamin kualiti pendidikan? Macam mana kita dapat mengatasi masalah itu? Kadang-kadang kita juga sebagai guru kita kena berusaha mencari
untuk kita keluar daripada masalah itu. Sebagai contoh masalah pencapaian internet di sekolah. Kadang-kadangnya wifi yang disediakan di sekolah tu tak begitu kuat. Jadi guru ni perlulah berkorban menggunakan pencapaian internetnya tersendiri supaya dapat melakukan pengajaran dan pembelajaran mereka menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat komunikasi ni dia apabila kita ingin menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ni, kita perlu menggunakan pencapaian internet. Jadi saya rasa mungkin dengan usaha itu juga cikgu boleh mengatasi masalah ini. Itu sahaja daripada saya.